Tu siapa tu? Ni Cikgu Azrul. Aduh, kesian Cikgu. Dah nak balik raya pun, banyak lagi kerja yang kena siapkan. Tengoklah tu. Cikgu ni duit ke adik? Duit kalian bukan RM70 ke sepatutnya? Ya. Macam sikit je. Cikgu, ramai boleh hantar. Tak hantar pula dah. Duit tak cukup pula tak hantar. Cikgu Azrul! Cikgu nak hantar ke mana ni? Ya Allah, ya Rabbi, orang memang banyak-banyak kerja ni. Apa ni? Oh, kotak. Okey, kotak ini kalau bukan saya kat situ. Okey, yang ni tak busuk. Okey, bukan kat situ. Bukan kat situ. Salam. Apa ni? Maaf, kami hantar fail lambat. Cikgu suruh hantar semalam ke cikgu suruh hantar hari ni? Kenapa tak hantar tahun depan je? Kamu ingat kerja cikgu tak ada benda ni je ke? Cikgu lantik kamu jadi kapten untuk bodoh untuk... Cikgu Azrul, Ya. ini yang perlu disiapkan minggu ni ya. Siapkan semua. Okey. Banyak lagi kerja-kerja lagi ni ya. Okey. Terima kasih. Aduh, bertambah lagi kerja aku. Hello, Assalamualaikum. Kak Azrul. Dekat mana dah ni? Pukul berapa dah ni? Bila nak sampai? Lemak dah pukul 5.30. Tak apa, sekejap. Balik sekarang. Mana apa? Air batu. Lagi? Tentanglah macam-macam benda nak fikir dengan. Apa hal lah pula pokok ni boleh hadir dekat satu dekat tengah. Betul ni dia nak dekat tengah, dekat depan, dekat belakang, dekat semua lah dia. Dah aku duduk hadut buat kerja. Kita tak tengok jam dah pukul 5.30 dah pula. Laju je Azrul. Memanglah kau tak tengok ke jam dah pukul 5.30 kau tak balik lagi ke? Aku tak balik lah. Kau dah samperin ke belum? Tamprin dah. Dah ramai tu. Dah ramai. Dah pergi sekarang. Aduh, time aku nak balik lah dah ramai. Cepatlah. Cepatlah kau dah buat. Mami saya dah tunggu ni kan. Aduhai. Cikgu Azrul. Jom kita tengok betapa meriahnya suasana warga Seseri membuat persiapan hari raya. Ini Mem. Dalam banyak-banyak cikgu, mestilah Mem yang paling suka bercerita. Alang-alang ada Mem ni, jom kita dengar sekali. Buat 3 point 2 buat dalam bentuk piramida. Okay, kawan awak dah buat kan? Okey. Sebelum habis saya nak cerita tentang plan raya saya. Okay. Saya sebenarnya tak plan beli baju raya. Pergi kedai lain lagi. Jumpa lagi satu. Lepas tu order online, beli baju raya. Uish, panjang juga cerita Mem ni. Ni pula Miss Aida. Miss Aida ni nampak je garang. Tapi sebenarnya dia sangat prihatin dan peramah. Tak percaya? Cuba tengok ni. Miss Aida, this is the gift yesterday. Thank you. So, are you going back to your hometown this Hari Raya? Yes, I'm going to Kelantan. Wait. Inilah Puan Azlina, PKM kesayangan Seseri. Banyak sangat kerja yang dia perlu uruskan. Sampai nak beli baju raya pun tak sempat. Agak-agak tahun ni Puan Azlina nak pakai baju warna apa ya? Alhamdulillah sebab. Ya Allah, itu aku balik dah sekali lagi. TikTok. Cantik. Yang ni, cantik. Ni lagi cantik. Kalau hari Rabu, kita mesti nak Miss Liza kan?
Miss Izzah nak cakap apa ya hari ni? Hari ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu hari apa? Kini tiba hari bahagia yang dinanti semua. Dalam desa atau di kota, kemeriahan dirasa. Bersama meraihkan lebaran Aidilfitri Syawal mulia. Hari raya disambut dengan gembira. Hari raya ceriakan suasana. Kosong-kosong sesama kita merasakan indahnya hari raya. Bunga api warnai malam mengukir sejuta senyuman. Buih-buih ketupat dan rendang membuka selera semua. Bersama meraihkan lebaran Aidilfitri Syawal mulia. Hari raya disambut dengan gembira. Hari raya ceriakan suasana. Kosong-kosong sesama kita merasakan indahnya hari raya. Berikan masa istimewa, saling maaf hilangkan duka, eratkan jalinan saudara. Lebaran kan lebih bermakna. Finally aku dah sampai, aku nak balik. Ashraf. Aku datang. Cantik tak? Handsome? Tak, bukan tadi kau pakai baju batik ke? Sejak bila kau tukar baju? Lah, kau tak tahu ke? Tak tahu apa? Hari ni dah raya lah. Ya, hari Dah ni. raya? Ya Allah. It's okay. Let's go. Apa Titi bila pakai baju raya ni? Lah Azrul, kan dah raya. Dah raya? Yelah. Serius lah? Ha. Tadi tu nama? Jom apa? Kita raya lah. Pergi mana? Raya. Cepat Ashraf. Dah raya dah ni. Mana boleh laju. Kena slow-slow lah jalan kampung. Jalan kampung pun kejap lagi kalau dah malam tak boleh nak beraya dah. Okey, nak pergi rumah mana dulu ni? Rumah depan. Okey, jap. Sabar. Bersama meraihkan lebaran Aidilfitri Syawal mulia. Hari raya disambut dengan gembira. Hari raya ceriakan suasana. Kosong-kosong sesama kita merasakan indahnya hari raya. Hari disambut dengan gembira. Hari raya ceriakan suasana. Kosong-kosong sesama kita merasakan indahnya hari raya. Selamat Hari Raya berakhirnya puasa. Bila
أكبر الله أكبر الله أكبر. Kuih dah habis. Lauk pun dah habis. Manalah Azrul tak sampai-sampai ni.